Dikduk nyanyian daripada Haiza. So lagu ni saya ingat tahun 1995 dapat masuk ke pertandingan separuh akhir muzik. Saya rasa lagu ni memang lagu yang rancak, lagu dangdut yang memang terkenal dan ramai orang suka sing along. Jadi rasanya bila dapat lagu ni saya rasa excited juga pasal memang kita membesar pun dengan lagu ni, dan daripada dulu waktu tengah show kadang-kadang saya ada juga dapat show bersama dengan Kak Haiza. Jadi rasanya macam orang kata serasi jugalah. Cuma yang tak berapa nak selesa tu mungkin pasal satu genre dangdut yang saya kurang biasa menyanyi. Mungkin a bit challenging dari segi penyampaian lagu dengan persembahan. Untuk saya tu mungkin agak mencabar di situ. 5 perkara yang membuatkan saya dikduk adalah, yang pertama, mungkin bila saya kena serangan lelah dan saya punya inhaler tak ada di situ dan betul-betul dalam keadaan orang kata tak boleh nak bernafas, memang panik lah orang kata. Yang kedua, bila saya telefon mungkin anak saya, yang anda dial tidak dapat dihubungi, sila dial sebentar lagi. dia tak jawab dan kita dah start resah, risau kenapa tak jawab, pergi ke mana. Jadi dah mula fikir macam-macam. Jadi kepada semua anak-anak yang mendengar, bila parents atau ibu bapa mencari, tolonglah jawab telefon atau sekurang-kurangnya teks. Cuma bagi tahu yang semua okey. Kalau tidak, kita orang memang risau, keresahan dan mungkin akan telefon polis. Yang ketiga, mungkin bila ada orang yang kita kenal daripada zaman dulu, ataupun ex ke, ataupun bila orang-orang menarik lalu tepi kita, terus berdebar-debar. Okay, itu nombor 3. Nombor 4, lagi satu. Yang ni saya rasa bukan saya je seorang yang cemas, tapi bila telefon kita ataupun beg duit kita hilang ataupun tak tahu letak di mana, yang tu memang betul-betul tak duduk pasal semua important punya dokumen dan pengenalan diri semua dalam tu. Okey, nombor 5, bila kita bawa kereta dan tiba-tiba mungkin terlupa nak tengok dekat meter yang minyak dah nak habis, lepas tu tiba-tiba kereta berhenti. Yang tu memang panik pasal barulah kelang kabut nak fikir siapalah kita nak call, lepas tu nak kena cari stesen minyak, nak kena isi, nak kena letak. Waktu tu lagi. Okey, kepada anda semua yang mana selalu bawa kereta, jangan lupa cek minyak cukup. Jangan buat macam saya ya. Kita dah merah dah tapi kita tunggu lagi, tak apa, nanti lepas tu lupa tiba-tiba kereta berhenti. Jadi sentiasa pastikan yang minyak penuh di dalam tangki anda.